Seterusnya kita akan tambah beberapa elemen lagi di dalam logo kita ini. Kita akan cuba tambah rest. Okey, anda cuba pergi ke elemen, type di sini rest, WREATH, dan enter. Anda boleh nampak ada graphics ni, anda tekan see all dan anda cari rest yang tak ada tanda crown. Ada macam-macam pilihan kat sini. Rest ni yang macam gandum ni. Cuba anda pilih yang ni, yang free version ni. Anda klik sekali, anda kecilkan dia. Kecilkan dia macam tu. Okay, kita nak letak dia di sekeliling nasi lemak ni. Okay, nak nampakkan nasi lemak ni premium lah. Okay, sekarang nasi lemak ni terlalu besar. Kita tarik dulu rest ni ke sini. Kita kecilkan nasi lemak ni. Dan naikkan sikit dan masukkan rest ni. Lebih kurang macam tu. Dan sama juga macam tadi. Sebab dia ada warna kat sini. Kita nak dia jadi macam grayscale ataupun hitam putih. Pergi ke edit. Dan anda pilih filter, tekan ni see all, dan sama juga macam tadi, ada cari mono. Kita cari yang agak pekat sikit. Contoh dia macam newspaper ni, anda klik sekali. Jadi kita dah ada beberapa elemen. Kalau anda rasa macam dia terlampau jauh, dia macam sampai dah ke bulatan ni, kita naikkan sikit. Tapi kalau kita nak naikkan dia, kita kena naikkan sekali dengan tulisan ni. Anda perasan kalau kita cuba nak select tulisan ni, yang itu akan bergerak. Jadi anda klik dia, bulatan ni, ada tekan lock. Ada tekan lock ni, dia dah tak boleh bergerak lah. Jadi kita boleh pilih yang ini. Kita nak naikkan ke atas, kita gunakan up arrow, tolak je. Dan dia ni pun kita tolak dia naik sikit. Jadi yang ini kita select, kita kecilkan dia sikit. Anda pergi ke sudut dan tarik dia ke dalam. Jadi kita rasa macam center, patutnya center lah. Tolak dia ke atas. Macam tu.